Kaya tak apa kan, sahabat ni kaya. Abdul Rahman bin Auf tu kata arwah Ustaz Rawah tu, kalau dia berniaga di Malaysia dia boleh beli kat Melaka kan. Hebat tak hebat. Ya, dia orang pergi Madinah, hijrah tangan kosong. Ya. Ini sifat ya Allah Taala bagi kepada sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Dia sahabat sana Madinah pula jenis lembut. Kan? Sebab tu kalau kita pergi Mekah Madinah lain kan. Kalau beli barang kat Mekah macam ada duit, kalau tak ada duit boleh keluar gitu. Wasallam ganas ni. Kalau pergi Madinah je duduk minum air dulu. Dia suruh detail dulu. Dia orang Madinah jenis jiwa dia lembut. Ya. Jadi bila datang dia Muhajirin, Ansar disebut nama dia pun Ansar, dia bantu. Nak apa? Saya ada rumah, boleh kalau tak ada apa boleh belah. Rumah dia pecah dua ambil kapan. Saya ada bini dua, ambil satu. Hui. Oh, pasal kan dia tak bagi yang gongak yang cantik. Ya, betul pasal bagi dua tu. Hebat tak hebat sifat Ansar. Dan orang yang datang yang dah ditarbiah jiwa bukan dengan dunia ni, para sahabat Mekah pula, dia tidak mengambil kesempatan. Itu kau punya kau pegang. Cuma aku datang kosong ni kan, kau pinjamkan duit sikit. Kau duduk di mana pasar. Dia pusing meniaga tu, kejap dia naik dan ni. Tu zahir dia, rohani dia dengan Tuhan. Lepas tu Imam Ghazali kata, wahai insan, aku beri aku punya sangkar dia. Dah lama aku tahu. Tu ditulis kat makam Imam Ghazali kat Iran. Kan? Kalau aku bagi sangkau je, kita beri muasyarah. Tapi dalam tak ada. Lama aku tak akan beri aku dengan kekasih. Itulah Allah Ta'ala. Duduk bangun dia sentiasa qalbi dia dengan Tuhan. Tu para arif billah. Gua nak kenal dia orang payah sebab biasa dia dalam. Luar sama je macam kita makan, dia makan, kita berkahwin, dia berkahwin, kita bekerja, dia bekerja. Yang biasa dalam. Maka dalam tu kena ada latihan. Ya. Kena ditarbiah cara tariqah sufiah supaya dia cantik dalam.